kepimpinan PAS di semua peringkat, seluruh kepimpinan dan rakan-rakan daripada parti wawasan, seluruh rakan-rakan dan pimpinan daripada Parti Bersatu, juga daripada Parti UMNO, muslimin dan muslimat, sidang hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Adalah menjadi kelaziman bagi Parti Islam Malaysia PAS mengadakan ceramah-ceramah kelompok seperti ini. Kita adakan selepas daripada solat Isya, kerana di sana ada dua gambaran yang diberikan oleh Al-Quran. Pertama, hablum minallah, yakni perhubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, yakni perhubungan dengan manusia. Jangan kita berhubung je dengan Allah, tapi dengan manusia kita tak bersama, tak boleh. Atau kita dengan manusia aja, tapi gerak kerjanya, tindakannya, ucapannya, semua terputus daripada Allah Qadir Rabbul Jalil. Lagi tak boleh. Maka mesti dua sekali, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka setelah kita selesai hubungan dengan Allah, salat Isya itu sekira-kira dari subuh yang akhir untuk hari ini, maka kita adakan pula hubungan dengan manusia. Oleh kerana itu, kita kena sedar bila hubungan dengan Allah itu billah, hubungan dengan manusia ni bin nas. Semua itu khususnya dengan Allah ini diikat pula dengan bir Rasul. Kerana kalau tidak beriman dengan Rasul, kita tak kenal Allah Ta'ala. Kalau tak beriman dengan Rasul, kita tak tahu macam mana art of communication, kita nak berhubungan antara satu sama lain. Apakah atas sifat individu dengan individu, individu dengan masyarakat, parti dengan parti, semua ni telah diatur dan disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan Allah dan dengan Rasul, ini dasar, ini prinsip. Sebab itulah Parti Islam Malaysia PAS dalam dasar perlembagaan kita, fasal 3, kita menyebut bahawasanya dasar kita ialah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kerana kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa politik itu adalah ibadat. Politik itu ada dosa dan ada pahalanya. Kena cara berpolitik dapat pahala. Bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji aja. Sembahyang itu adalah lambang satu manifestasi politik di atas sejadah, di mana imam menjadi ketua, makmum menjadi rakyat. Makanya Nabi menyebut an-nas ala dini mulukihim. Rakyat ni diikut apa yang dibuat oleh pimpinannya. Makanya PAS mengambil kaedah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din wa daulah, agama dan negara. Kita bernegara dengan meletakkan agama menjadi asas. Maka untuk bernegara, mau tidak mau mesti melibatkan diri dengan politik. Walaupun sering dicanang sebagai satu propaganda dan provokasi bahawasanya PAS ni bukan Islam, Islam tu bukan PAS. Dan kita pun tak pernah cakap macam tu. Kita tak pernah kata PAS itu Islam. Kita faham PAS tu parti politik. Tetapi dasar dan prinsip yang kita bawa, yang kita catat dalam perlembagaan secara terang dan jelas ialah Islam. Maka PAS berpolitik atas perkiraan dosa dan pahala. Makanya dalam solat kita diajar menyebut awal daripada solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sehingga akhirnya. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah. Dia di mana wa mahyaya, hidup itu termasuklah nikah, kahwin, cerai berai, dapat anak, tak dapat anak,
berniaga tak berniaga, berkomunikasi dengan manusia, apa saja aspek dalam hidup, termasuk politik. Termasuk politik. Lillahi Rabbil Alamin. Mestilah atas apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan seru sekalian alam. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Makanya politik dan Islam tidak boleh dipisahkan. Pas sebuah parti politik yang meletakkan Islam sebagai dasar dalam perjuangan kita. Hadirin dan hadirat sekalian, pergilah ke Madinah. Sehingga hari ini di Madinah masih ada lagi Saqifah Bani Sa'idah, yakni Balai Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya Muhajirin dan Ansar selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka berhimpun, mereka berbincang? Saya ringkaskan saja atas satu tujuan, yakni nak melantik khilafah, melantik seorang ketua, seorang pemimpin bagi menggalang gantikan kepimpinan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asar yang dibuat oleh para sahabat. Ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ada ayat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami mau menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah dalam Quran ni bukan khalifah silat lincah, bukan khalifah silat gayung, tetapi diterjemahkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan khilafah ataupun khalifah ialah iqamuddin wa siyasatu dunyabi, menegakkan agama dan memerintah dunia dengannya. Nya itu dengan maksud agama. Itulah dia khilafah. Nak mengaku tak mengaku, semua kita adalah khalifatul ard. Dan konsep khalifah ini tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita cuaikan. Oleh kerana Allah Ta'ala ajar supaya berjemaah, di mana di dalam awal suratul Fatihah kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kita tidak menyebut alhamdulillahi rabbi, segala puji bagi Allah Tuhanku. Allah Ta'ala tak ajar alhamdulillahi rabbuna, segala puji bagi Allah Tuhan kami. Tetapi Allah Ta'ala mengajar alhamdulillahi rabbil alamin, yakni alamiah, di mana semua alam ini mesti balik kepada Allah Ta'ala, mesti disusun, mesti ditakbir berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Qadi Rabbul Jalil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menegakkan negara Islam. Di sana ada perlembagaan negara dikenali sebagai Mitsaqul Madinah. Ada pemimpinnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rakyatnya, yakni Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang ahli kitab di kalangan orang-orang Yahudi. Ada negaranya, yakni negara Madinah. Makanya politik yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnah yang mesti dihidupkan, yang mesti ditegakkan, yang mesti dilaksanakan. Maka orang-orang Islam, khasnya di kalangan orang-orang Melayu kita, sering diingatkan tentang khilafah ini sekurang-kurangnya sebulan dalam setahun, di mana kebanyakan masjid, madrasah, surau apabila mendirikan solat sunat tarawih, kalau buat 20 sampai 4 berhenti dah selawat, akan disebut Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Ramai-ramai sahut radhiyallahu anhu. Apa makna? Dalam masjid melaungkan kalimah khilafah. Karena khalifah dengan maksud politik, dengan maksud pemerintahan, dengan maksud bernegara,
Karena melalui kuasa politik ini boleh diatur kehidupan manusia. Dan Allah Ta'ala telah menghantar bagi menegakkan negara ini ad-daulah dengan ad-din, dengan syariat yang telah ditentukan dan diaturnya di dalam Al-Quran. Maka PAS berjalan di bawah angin ribuh taufan fitnah sejak daripada awal lagi. Kita tidak pernah berasa lemah. Kita menang, kita kalah, biasa aja. Saya masih ingat ketika kita kalah pilihan raya beberapa tahun dulu. Kedua keputusan malam ni kita kalah. Malam besok lepas isyak 2,000 sate Hulu Kelang siapkan pergi makan sate. Kalah tu. Saya ingat kalau menang Cikgu Bat mahu 2 lori sate. Ni PAS. Mengapa kita tak nak rasa kecewa? We never disappointed. Sebab kita tahu kita kalah ada pahala, kita menang pun ada pahala. Walaupun manusia tak tengok PAS ni dalam ketika tertentu, tapi kita yakin Allah Ta'ala sentiasa melihat dan memandu kita. Makanya PAS ada kepimpinan ulama yang menegur kita dalam kepelbagaian perkara yang kita lakukan. Dan kena ingat, bila PAS ni meletakkan Islam sebagai dasar, maka PAS tidak akan meleraikan diri daripada al-ahkam, yakni hukum hakam yang diistimbatkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya nak menyentuh sedikit saja. Yang lain saya nak bagi pada Rahimi dengan Cikgu Bat. Apa lagi Cikgu Bat? Malam ini secara terbuka PAS kawasan Gombak mengucapkan syabas dan tahniah kepada Cikgu Bat yang telah dilantik menjadi pengerusi Parti Wawasan Negara. Betul ya? Parti Wawasan Negara. Takbir. Allah. Tak kuat. Tu buat lemah Cikgu Bat je. Takbir. Allah. Walillahil hamd. Tahniah pada Cikgu Bat. Dia khusus daripada PAS kawasan Gombak. Makanya PAS bergerak di atas al-ahkam, di atas hukum. Dan kena ingat, hukum Islam ada yang qata', yakni qata'i. Hukum yang qata'i tidak boleh diubah. Di sana ada hukum Islam yang dalam bentuk rukhsah, yakni ada pelepasan. Di sana ada hukum Islam dalam bentuk murunah, yakni ada kelonggaran dalam waktu tertentu. Dalam perkara yang qata'i, yang putus, umpamanya sehari wajib semayang 5 waktu, itu tak diubah dah. Yang berubahnya ada rukhsahnya, sekiranya bermusafir boleh buat jamak qasar. Maka dia berubah hukum bila suasana berubah. Ni kita kena faham. PAS tidak pernah pandai-pandai nak buat hukum. Untuk mengistimbatkan hukum, saya menyebut, saya dah ambil catatan yang saya catat ketika berada di universiti dulu. Hukum rukhsah misalnya dalam perkara puasa. Kalau seseorang tak tahan, dia boleh buka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sila ganti balik puasa tu pada hari yang lain. Di situ ada rukhsah. Puasa tak wajib? Tak wajib, tapi ganti. Ada rukhsah di sana. Berubah dan datang hukum apabila suasana itu berubah. Maka kena sedar, kepimpinan ulama PAS melalui Dewan Ulama PAS di peringkat pusat sentiasa mengambil maklumat-maklumat daripada negeri-negeri yang diperhaluskan di dalam jawatan kuasa mesyuarat PAS pusat. Ada benda besar, kita tolak pergi majlis surah untuk bincang. Sehingga mereka mengistimbatkan hukum, barulah hukum itu dilaksanakan. Saya menyebut ini kerana dalam pilihan raya Negeri Sembilan baru-baru ini, ada pimpinan-pimpinan tertinggi parti. Dia menyebut, dia di antaranya Parti Amanah, dia pimpinannya menyebut
Tonton jangan ikut. Parti PAS ni fatwa dia sering berubah-ubah. Lepas tu dia ejek-ejek lah cakap Tok Gua Haji Hadi. Biar ke dia. Ada pula parti lain yang menyebut, saya pun tak tahu, dia kata PAS ni ambil hukum dari langit ke bumi mana ke. Saya nak menyebut, dia bahawasanya hukum Islam ini bukan semudah-mudah itu nak diambil. Dan politik tidak jumut. Hukum berpolitik dia tidak jumut. Jumut dengan makna terberhenti situ, itu aja tak. Umumnya dalam hal dan perkara politik, ianya terkait dengan ijtihad. Dan ijtihad ni kalau betul, 2 pahala. Kalau salah ijtihad, 1 pahala. Dosa tak ada. Saya guna 2 kalimah, so what? Apa masalah kamu yang dia hendak marah nak kepas hukum itu, hukum ini? Saya nak sebut, bagi mengistimbatkan hukum, pertama kena ambil daripada Quran dulu. Dalam PAS ni ulama-ulama ramai. Ada yang menyebut di Negeri Sembilan baru ni, PAS kata dia masuk bertanding 4 kursi. 4 kursi itu 4 kan? Berapa kursi PAS? 5 kan? PAS masuk bertanding, dia kata 5 kursi di Negeri Sembilan atas nama Perikatan Nasional. Sebab PAS nak tunjuk dia tu jenis moderate. Dia jenis bukan konservatif. Macamlah kita ni sengkit sangat. Macam kita ni parti kampung, parti lebay. Saya nak bagi tahu, Presiden PAS yang pertama, Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Awal-awal dah PAS ni dipimpin oleh profesor, dipimpin oleh doktor. Teknokrat hari ni berlambak-lambak. Lawyer beribu dalam PAS hari ni, sehingga kita boleh tubuhkan Juham. Kita ada orang-orang korporat yang hebat-hebat. Tu yang merentah negeri Terengganu, Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam tu, engineer kapal terbang. Ingat kecil. Cuma tu lah orang PAS, dia tak adalah nak sangat. Tapi bila orang cakap, kita buka lah sikit. So dasar kita pertama Quran, yang kedua hadis. Itu yang kita rojok. Seterusnya mengambil kata Imam Malik, fatwa-fatwa sahabat daripada Madinatul Munawwarah. Kerana ijma' penduduk Madinah, kata Imam Malik, boleh dipegang dan diistimbatkan sebagai hukum yang sah. Sila rujuk kitab fatwa dia oleh Imam Malik. Dia di sana ada perkara yang dinyatakan. Begitu juga ada kaedah masalah mursalah. Saya tak nampak nak urai benda ni. Ada uruf dalam nak buat hukum dan kena lihat adat. Sebab itu di Negeri Sembilan kita masuk cara macam ni. Kerana ulama-ulama PAS mempertimbangkan Negeri Sembilan yang penuh seni dengan adat. Dalam mengistimbat, mengeluarkan hukum, kena tengok uruf, kena tengok adat. Di sana ada sad'uz zari'ah. Saya tak urai malam ni. Ada istishab, ada kaedah istihsan, ada qiyas daripada ahlul hal wal haq, yang tu yang dipanggil mujtahid. Mereka-mereka yang layak untuk beristihad. Jadi banyaknya hal politik ni istihad, bukan hukum yang qat'i. Sebab itu kadang kawan patu tinggal dia ada benda, dan kadang ada atas sifat strategi politik, tidak ada dokumentasi yang sah. Asal dia boleh menang, dia ada kaedah. Bukan pakai subuh sondong-sondong masuk macam tu. Jadi dalam bab hukum Islam, kalau tak tahu lebih baik diam. Jangan rosakkan akidah kita. Ni menyindir-nyindir Islam jangan. Tak elok macam tu. Awak tu ketua, presiden, apa yang sindir-sindir macam tu? Kita tak pernah kata ke dia. Apa yang jadi hasad sampai tahap macam tu? Saya tak nak urai benda tu. Cuma kita nak sebut bahawasanya pada suasana hari ini, berdasarkan ijtihad politik, PAS mengambil pendekatan dan pendirian bahawasanya perpaduan ummah mesti didahulukan. Ini ijtihad kita.
Kalau salah, 1 pahala. Kalau betul, alhamdulillah, 2 pahala. Setelah dinilai segala-gala sudut. Dan inilah benda sebenar yang besar yang kita kena buat. Kita ajak dia, dia tak nak. Parti lain nak masuk, dia marah. Macam mana? Itu dia merepek merapu atas pentas dia. Tak boleh lah macam tu. Kita kena tahu nilai. Dia yang tak tahu nilai ni ayam aja. Ayam, kalau kita ambil beras, campur dengan pemata gaul, patut tabur beras tu. Tobat ayam tu dikaihnya pemata, dia duk patut beras juga. Dia tak nampak pemata tu lebih berharga. Perpaduan ini, itulah permata bagi kekuatan umat dan agama Islam di negara ini. Tapi tak apa, kita akan jalan terus atas apa yang disebut dan dinyatakan oleh para ulama kita. Biasa, memang biasa aja. Kalau kita tanam padi, mesti ada rumput yang naik. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tak ada. Itu biasa. Bila kita nak buat baik, banyaklah rumput-rumput nak mengganggu. Satu ketika dia akan mati, begitu je rumput ni, biar dia. Kita akan jalan terus sebagaimana yang diajar oleh ulama, im nasrullah wa imma syahadah. Sama ada kita menang dengan pertolongan daripada Allah, ataupun kita mati syahid mendapatkan kemenangan itu. Dan PAS telah membuktikan perkara ini. Bacalah sejarah PAS. Oleh kerana itu, insya-Allah kita khususnya di kawasan Gombak akan tetap istiqamah, berdiri di atas jalan yang betul dan tetap di atas jalan yang betul. Saya kira sekadar itu dulu sebagai mukadimah. Dan saya nak buat penutup ni, Cik Ubat. Saya nak berpantun 1 rangkap. Pantun banyak. 1 rangkap je pantun bahasa Minang nak dihadiahkan pada kawan-kawan PH kita. Siapa yang tak faham, lepas rujuk Cik Ubat. Ya, pantun bahasa Minang khusus untuk rakan-rakan daripada Pakatan Harapan. Apa pisang nan banyak isi, pisang banamo si pisang awak. PH bak layang-layang nan putus tali, antah kama aku si tercampak. Sekian dulu, nanti akan datang ada pantun. Terima kasih semua dan terima kasih pada Cik Ubat, saudara Rahimi yang sudi untuk hadir pada malam ini. Kita dengar, kita hadamkan, dan tugas kita di Gombak sebar-sebarkan perkara ini untuk dipahami oleh rakyat di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Wabillahil hamd. Terima kasih.